Saya lihat keadilan kalau sebelum-sebelum ini kita telah lalui zaman perpecahan akibat daripada pengkhianatan. Itu antara zaman paling gelap, paling kelam bagi parti. And we survived. Not only that, we went on to form government, Alhamdulillah, sebagai kerajaan perpaduan. Jadi saya tak jangka kali ini separah itu, kerana tidak berlaku pengkhianatan seburuk, sejahat seperti apa yang dilakukan dan kita saksikan, terutama sewaktu langkah Sheraton. Jadi saya percaya selepas pada pemilihan ini, dalam tempoh sebulan dua, pimpinan akan turun ke cabang-cabang, ke negeri-negeri untuk merapatkan saf, mengeratkan semula silaturahim, biduk lalu kiambang bertaut. Dan selesai pemilihan, memang adat dan resmi proses pemilihan itu dalam banyak-banyak yang ingin mencabar ataupun bersaing, akhirnya jumlah jawatannya hanya banyak itu. Tapi parti sentiasa memikirkan cara untuk dikumpulkan, dirangkulkan dan dibawa bersama seluruh kekuatan, dan akan disediakan ruang dan peluang, mungkin jawatan, mungkin fungsi-fungsi tertentu, supaya semua yang bertanding tapi tidak berjaya masih boleh terus bersama, terutama di peringkat pusat.